Assalamualaikum. Apa ini hasil saya pungut kat belakang tadi. Daun kaduk dan pucuk betik. Tapi saya kalau rajin rebus lah. Kalau tak rajin basuh gitu je. Ada yang dalam longkang ni. Tapi longkang tu kering. Bukan longkang kotor. Yelah, kering ke tak kering kena basuh elok-elok. Ini pun yang lain tu sebab kena rajin siram. Kalau tak rajin tak tahulah nak cakap. Tak adalah tak adalah ni lah. Orang kata apa? Nak buat makan macam ni kan mati semua. Itu saja guys. Saya tak buat sambal saya ni. Saya buat telur masak cili. Nanti makan macam tu je. Bukan apa. Nak buat sambal macam tu kena ada cili. Cili saya tengok cili macam nak habis. Macam bukan nak habis, dah habis. Okey, jadi kita boleh makan dengan masak cili juga. Kalau yang orang boleh makan lah. Macam husband dia suka ada sambal bacang. Saya tak kisah. Okey.